Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'syarul jin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya rijalul ghaib ya khadamul khadam ya khadamul jasad ya khadamul ruh ya khadamul ghaib ya ma'syarul jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian siapa daripada dia? Ni insya-Allah. Boleh bercakap dengan aku dengan cara baik. Ada dua je pilihan, cakap dengan baik ataupun kasar. Ajak aku dekat kau lagi panas kau. Pandang aku baik sini, pandang aku baik sini. Satu. Ya Allah, pusing pada kecil Allah. Innama amru izara syai'an. Pusing ya Allah. Ngadap aku sini. Pusing lagi Allah. Pusing ke sini Allah. Pusing. Pusing Allah. Pusing kepada ke sini Allah. Ya Allah, pusing kepala ke sini Allah. Innama amru izara syai'an. Ngadap aku ya Allah dengan izin Allah. Ngadap kepala Allah. Pandang aku sini. Okey, dengan izin Allah, aku tanya kalian. Tahu sikit ni? Mukadimahnya mengilai macam tadi. Cepat dulu, mengilai lah. Tak nak. Cepatlah, nak tahu. Tak nak? Tak nak. Dah, kalau nak aku bakar kau. Tak nak. Aku bagi sampai 5 dah, aku nak dengar mengilai. 1, mengilai sekali. 2, kau kuat sikit. Kuat sikit. 3, 4, aku bakar ni. Tak nak. Nak aku jentik dengan baru neraka ni? Nak aku jentik? Aku mengilai cepat. 1. Kuat lagi. Tak nak lah. Alah. Bismillah. Kap. Lagi kuat lagi. Kenapa tangan terkunci dah pula? Terkunci. Nak aku kunci lagi ke dinding pula? Tak nak. Okey, panas baik. Aku tanya kau tu. Asal usul kau siapa? Okey, daripada mana datangnya? Kau nak dengar aku selawat sikit? Nak dengar aku berselawat? Tak nak. Habis tu nak dengar apa? Nak dengar aku baca Quran sikit? Suratul Al-Baqarah sampai habis. Oh, panjang tu. Duduk sini nak? Tak nak. Tak nak. Habis tu nak apa? Bagi tahu aku kau nak apa sebenarnya? Aku nak duduk dalam Okey. ni. Mana betul? Bincang betul ni. Kau duduk dalam ni. Okey. Nak duduk dalam ni nak buat apa? Nak kacau dia. Aku suka dia lah. Okey. Lepas tu kalau kau duduk badan dia, kau buat apa badan dia? Aku rosakkan semua orang. Oh, rosakkan semua orang. Yang tu yang aku ingat aku nak biarkan gitu je. Aku tak suka lah dia ada orang lain. Oh, tak suka. Patut dah kau kacau. Yang dulu tu suami tu arwah ke? Ada lagi tu. Kau kasih panas kan suami dia dulu kan? Kau marah kan? Kau buat dia ni cepat naik angin kan? Macam-macam kau. Dia pukul. Padan muka. Dia pukul siapa? Cerita sikit dia pukul siapa? Dia pukul kau? Dah kau buat benda dia naik angin. Tak apa, itu cerita kau dalam keluarga kau lah. Itu hak kau kan? Tapi takdir Allah yang melebihi segala-galanya lah. Okey, kau di sini dengan Allah. Berapa ekor dah badan dia? Banyak. Jarang. Jin takkan ada seekor, 2 ekor. Jin pasti ada lebih daripada 3 ekor. Dan dia dah berapa ekor ni? Beritahu aku. Kau nak suruh aku fikir sendiri? Nak suruh aku cari? Kau ada 2 je. Sama ada kau cari bagi tahu aku betul-betul atau aku cari. Kalau aku cari sakit kau. 1. Kau kira sebab aku bagi masa dia masak je. Kira semua sekali ada berapa. Semua jin-jin lain beratur dalam badan tu. Yang ni nak kira ni. Cepat kira tu. Cepatlah. 2, 3, 4, 5. Okey, berapa ekor dia semua sekali? Tak tahu. Betul ni? Betul ni? Ya. Kau nak tengok aku bergurau pula kan kau? Dia tak nak. Kau nak tengok aku bergurau pula kan kau? Kau tengok muka. Kau tengok aku pun kau tak mampu. Kau nak tengok aku bergurau pula kan aku? Betul ni? Last aku bagi peluang kau nak kira ke betul-betul. Tak nak kira biar aku cari. Satu aku tarik daripada perut, daripada belakang, daripada semua aku tarik. Sakit. Kau kira betul tak? Ya Allah, aku izinkan jin ni semua beratur depan ni. Beratur semua. Kau kira sikit. Kau tukang kira untuk aku je. Kira semua sekali berapa. Ada berapa semua? Sampai 5 je aku bilang. Aku nak tahu berapa ekor semua. 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Berapa semua? Tak tahu. Betul ni? Kau nak suruh aku paksa kau? Kau nak suruh aku paksa kau? Allah Akbar! Kau cakap berapa satu? Kau kira betul depan mata kau berapa? 2, 3. Kira berapa semua sekali? Kira berapa semua sekali? Cepat. Sebelum aku tarik semua ni, aku pusingkan sini kang. Aku cabut kaki kau nak. Berapa semua sekali ada apa? Cakap baru aku lepas. Berapa semua sekali? Berapa semua sekali? Tak tahu. 1. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Berapa? Berapa? 3. Betul cakap berapa? Betul lah. Cakap betul satu lagi. Duduk kat mana? Satu duduk kat mana? Satu duduk kat mana? Allahu Akbar. Sakit. Satu duduk kat mana? Satu tu duduk kat mana? Perut. Lagi? 2? Kepala. 3? Belakang dia. Aku lepaskan. Aku cakap main kau. Aku tak main-main kau. Aku nak main-main kau ni.
Satu lagi aku tanya kau. Pada mak dia kau kacau juga. Yang terbaru baru ni. Apa Yang tu minggu lepas. Kau kacau mak dia kan? Dia masa dia pergi kat luar tu kan? Ya. Kau juga tu? Ya. Mak dia kau kenal aku dah. Kan? Tengok aku sikit. Tak nak. Mana betul tak kau kenal aku ni? Betul tak? Tak lah. Yang hari tu datang itu kau kenal aku kan? Itu orang lain. Siapa tu? Tahu? Nak aku tarik lagi kau. Tak nak. Nak aku pasak kat perut kau tu. Sakit. Nak aku sebat kau. Tak nak. Kau tengok kekuatan aku nanti. Aku nak suka dengar je. Bismillah. Kau dengar bunyi sebatan aku ni. Sampai kepecah telinga kau dengan Izzah. Bismillah, Allahu Akbar. Pecah genar telinga kau. Aku memang datang ke sini. Itu siapa tu? Tengok aku ni. Itu siapa tu? Adik-adik Oh, adik keturunan dia pula kan. Okey, yang belah sana. Itu siapa nak kacau? Itu keturunan dia kan? Keturunan dia. Ada aku cakap kasar ni. Oh, macam mentera. Satu dia macam mentera lah. Tengok. Dia macam mentera nampak. Okey, habis dah. Habis dah mentera tu. Habis dah mentera. Okey, kau dengar pula aku baca pula Kau dengar aku baca ni. Tengok dia bangun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka billahi azim allazi mala'a arshillahil azim wa qamat bihi awalimul azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyil azim. Salatan dari mata bila bila hilang tanfi melihat kaya maulana ya Muhammadin ya zal khulq wa sallallahu alaihi wasallam wa jama' baini wa bainahu kama jama'a bainahu an nafsi zahira wa batina wa ja'al hadi min jami'i fi dunya qabla al-akhirati. Semua sekali Allah. Kunci semua kali wajah Allah baini aidi sudah min hajjah sadaq. Ya, okey. Okey, masuk balik. Okey, aku nak dia. Okey, kau siapa? Ada 3 tadi kan? Okey. Masuk. Balik. Okey, sekarang ni kau daripada mana? Dia hantar balik. Okey, ada 3 tadi kan? Ada 3 kan? Betul ada 3 kan? Sekarang ni kau tengok ni jin kau ni. Kau tengok ni jin kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru Isa wa Bismillah. Kau tengok jin kau. Sekarang ni kau aku macam mana? Sekarang ni macam mana? Kau nampak kawan kau sekarang ni macam mana? Aku memang nak dihapus. Mana kepala dia sekarang ni? Tunjuk aku kepala dia. Mana kepala dia tadi? Ni kepala dia. Mana darah dia? Wah, banyak kali. Banyak darah dia kan? Jadi ada berapa badan dia? Sekarang ada berapa ekor dalam badan dia? Ada berapa ekor dalam badan dia? Ada berapa ekor dalam badan? Tak tahu. Allah Akbar. Aku tengok baik. Ada berapa ekor dalam badan dia? Sekarang ada berapa ekor dalam badan kau? Cakap betul. Betul ni? Betul tak cakap ni? Betul ni? Betul tak nak cakap ni? Betul. Ada berapa dalam badan dia? Badan kau sekarang ni? Allahu Akbar. Aku cakap baik. Okey. Allahu Akbar. Wah, cakap baik. Aku tengok baik ni. Berapa ekor dalam badan dia? Sekarang badan kau ada berapa ekor? Ada berapa dalam badan dia? 2 lagi lah. 1 kat sana tadi. Betul. Sekarang ada 2, betul? Betul. Ya, sekarang ada kat perut ni. Allahu Akbar. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kenapa kau hantar kat situ? Kau nak suruh aku hilang fokus. Jadi gambar-gambar isteri lah kan? Kau silap. Kena mati kawan kau seorang tu. Biarlah dia mati. Memang kau benci dia kan? Lambat. Lambat? Lambat. Dia tu tak kuat Oh, ketua
Nama apa dia tahu tak? Gini apa ni? Hantu raya. Kan? Betul hantu raya? Betul hantu raya tadi? Betul hantu raya. Betul lah sikit. Aku pun jadi dah lari sikit tadi. Betul. Panas. Mana panas dengan api neraka? Engkau dah kacau hamba Allah ni, kau kena ingat laknatullah ke atas kalian, laknatullahi alaikum. Bukan cakap Allah saya laknat kalian. Laknatullahi wal malaikati war rasul wan nasi wa laknatullahi wal malaikati war rasul wan nabiyyin was salihin wa awliya Allah wan nasi ajma'in. Dan Allah. Tak ada belakang tak? Jadi kaitan aku ada kepang ni. Dia kata kalau dia atau kulit mayang. Dua. Kulit kepang, kulit mayang. Kulit kepang mana dapat kakak? Dia tak pernah main. Ada kulit kepang cerita aku sikit. Kulit kepang, sejarah kulit kepang tu siapa? Arwah dia dulu ke? Moyang dia dulu kulit kepang kecing gitu. Kulit mayang tu siapa? Mak dia. Mak dia. Okey, kulit mayang kerjanya untuk apa kerjanya? Jaga keturunan dia. Yang kulit kepang pula untuk perubatan. Berubat betul? Tak tahu. Habis tu yang dalam badan kau ni, kau ada dua, kulit kepang dengan kulit mayang. Betul? Siapa jaga dalam badan kau? Siapa jaga dalam badan tu sekarang ni? Kau ni fungsi apa? Kau ni fungsi apa? Kau pun nak kena aku sembelih juga. Kau tengok dia tak ada aku sembelih. Habis tu kau ingat kau tak sembelih kau? Kau ingat aku tak sembelih kau? Betul? Betul ni? Okey, sekarang ni kau nak apa sekarang ni? Ingat aku sekarang ni? Situ. Nak betul ni. Sila dengan aku ni. Dengan izin Allah. Aduh betul. Aku nak bincang dengan kau ni. Bincang secara ikut aku, bukan bincang ikut kau. Bincang ikut aku. Aku yang tetapkan apa yang aku nak dengan izin Allah. Ya masyarakat jin dengan izin Allah. Okey, sekarang ni kau nak apa sekarang ni? Satu. Lebih dari 5 aku bakar semua. Tak ada peluang daripada kau. 2. Nak aku baca lagi? Aku baru berselawat sikit tu. Nak aku baca selawat lagi? Sekarang ni nak apa? Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ya Allah, buka segala yang tertutup, yang tersembunyi, yang terikat ya Allah, yang terhijab ya Allah, yang terkunci ya Allah dengan berkat surah Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وحبيبي قلبي وجسدي والروح سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah hadir balik, masuk. Okey, mari sini. Tengok aku deh. Okey, hari ni kau ada dua pilihan je. Sekarang ni kau nak apa sekarang ni? Cakap dengan aku nak. Tak, aku sembelih kot kau.
Nak aku sembelih kau juga? Kau nak kepala kau di situ sekali? Buat punah sekali kepala nak? Ha? Kau nak? Habis tu kau nak apa sekarang ni? Cakap lah, aku nak apa? Cakap. Kau nak apa sekarang ni? Ha? Kau nak apa sekarang ni? Cakap baik aku, kau nak apa sekarang ni? Habis tu kau duduk badan ni kenapa? Nak aku masuk dalam botol ni? Nak aku masuk dalam botol tu? Ha? Aku paling ke laut nak. Betul ni? Habis tu nak apa? Nak keluar? Senang nak keluar gitu je. Alah. Ingat senang datang nak keluar. Lepas tu datang masuk balik. Ha? Kau ingat senang nak keluar gitu je? Aduh, kacau kau. Tak ada dah, tak ada pilihan. Aku kalau Islam, kafir kau. Kafir kan? Kafir lah tu. Kalau aku sahabat kau sakit, kafir lah tu. Berapa umur kau? Beritahu aku berapa umur? Cepatlah. Aku tak nak geling. Geling aku sembelih semua sekali. Kau tengok pedang aku? Nak tengok pedang aku ni? Nak tengok pedang aku ni? Bismillahirrahmanirrahim. Besar ni. Sampai ke atas ni besar. 100 budak lagi jin. Kau menipu aku. Berapa umur kau? 1,000. 1,000 aku percaya sangat. Sebab aku dah pernah tipu sampai 1,400 tahun. Tengok sini. Tengok sini. Berapa ribu? 1,000 tahun. Betul, cakap betul. Kau 1,000 tahun dah tua dah. Tua dah. Cuba buat suara tua sikit. Suara tua dah tu. Okey, tak kisahlah. Yang seekor lagi, berapa umur dia? Anak buah kau? Anak kau kan anak buah kau? Habis tu? Itu siapa? Oh, penumpang Kau panggil itulah. Itu yang selalu saya beritahu tu, kalau dia ada yang keturunan yang menumpang, pasti ada yang menumpang. Dia memanggil. Kau duduk saja boring juga. Jadi kau panggil lah yang jin lain datang sini. Betul tak? Kan? Itu kisahnya jin ni. Okey. Kau masalah yang tadi tu, itu kan urusan aku, itu tak ada masalah. Kau dah jadi bos kini. Mesti jadi lelaki kau ni. Bangsa lelaki Kau perempuan? Lelaki ke perempuan? Satu lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab tu kau suka dia ni. Dulu kau asalnya kau keturunan dia, jaga dia, lepas tu dia suka dia betul. Jadi tersuka pula kan. Selain daripada kau kacau badan, kau kacau kawan lagi. Berikat dia sakit dah. Lagi, kau kacau kawan lagi. Kepala dia, fikiran dia cepat naik angin, cepat marah. Kan? Kau kacau period dia. Tak stabil period dia betul. Kau makan period dia kan. Kau makan darah kotor dia kan. Kau duduk kat sendi dia betul. Betul lah semua tu. Okey, sekarang ni ada 2 pilihan je aku. Itu pun kau punya keturunan betul. Aku bagi kau nak sembelih dengan dia. Kau tak nak pula kacau dia. Dah tu kau takut. Dah tu kau buat juga. Takut ke dia? Dah tu kau buat juga. Aku nak bagi kau duduk dengan dia pula. Betul ni. Kalau dia keturunan belah mana pula? Yang kau ni sama Kau banyak kali dah jumpa dia kan? Kau banyak kali janji dengan dia betul? Kau janji dengan dia tak nak masuk lagi kan? Lepas tu kau masuk juga? Kenapa? Okey, gini aku nak bagi peluang ni kau ni. Aku nak tanya ni. Kau kalau ikutkan aku sembelih juga malam ni. Tapi ni kali pertama kau jumpa aku betul? Yang itu pada badan mak dia tu? Bukan Masa mak dia sakit tu? Kau ke dalam badan dia? Itu yang baru. Engkau ke? Masa mak dia kena dekat gemas tu, engkau ke? Kau kacau ke? Siapa kacau tu? Itu yang baru. Baru datang dari mana yang baru tu? Sama lah. Oh, yang kau panggil Bukan. Betul? Tuan aku panggil. Tuan engkau? Sihir lah rupanya. Betul? Kau ni sihir ke saka keturunannya? Ni aku potong betul, kau menipu aku potong betul ni. Kau tengok pedang ni. Sakit lah. Cakap betul, kau saka ke sihir? Saka. Habis tu yang tuan kau, siapa tuan kau? Siapa tuan kau? Dekat sana. Siapa? Bagi aku nama. Tuan kau tu ada kata Tadi dia marah aku. kau saka ke sihir? Saka. Dah saka mana tuan ni kau ni? Ninja. Meja. Atuk moyang tu. Mak saudara, tapi bukan semua tua. Okey, maknanya yang dia punya. Patut kau anggap dia ni sebagai kecung kau.
Kau jaga dalam diri kenapa? Tak ada kaitan dengan kau pun. Mak saudara. Mak saudara kami. Mak saudara. Tapi bekas mertua mak dia. Jadi dia asli mak ni betul keturunan ni. Kahwin dengan sepupu dia kami dulu. Macam Mijah ni ada lagi. Ada lagi. Sakit juga Mijah ni pun. Kan? Dah nak mati dah. Lepas tu kau cari ganti ni. Kau duduk dalam budak ni. Sekali kau duduk dalam mak dia. Tak. Yang mak dia tu lain punya. Lain. Yang tu anak dia hantar. Anak Mijah. Anak Mijah nak lepaskan semua sekali. Dia bagi semua sekali ni. Bagi semua. Kau cakap betul ni? Ya. Buat fitnah. Kau jangan buat fitnah. Tak buat fitnah. Kau nak aku potong kaki kau ni. Sakit. Okey. Cakap betul-betul. Kau jangan buat fitnah. Kau nak potong kau. Pecah kebelahkan orang. Aku tahu kerja kau macam belah. Daripada dulu kala lagi. Dan kau ingat aku nak percaya kau. Tak percaya. Cakap betul kau. Kau yang siapa punya? Sekali ni aku potong. Kau siapa punya? Aku dari keturunan asal dia. Cakap gitu aku tahu. Adik dia ni keturunan aku apa ni? Aku keturunan yang pertama. Kau nak menipu lagi. Kau tamu apa pula pula dia ambil kau. Oh, kau keturunan pertama. Budak ni keturunan aku apa ni? Dia nasi berapa dah ni? Ini dari bapak dia. Aku takut dengan bapak dia. Lepas tu kau lepak pada anak dia. Betul? Betul ke tidak aku tanya ni? Betul ke Aku tidak? cakap dia ni bapak dia punya. Aku takut dengan bapak dia. Bapak dia punya kau takut dengan bapak dia pula macam mana pula ceritanya? Ini lain-lain keturunan. Okey, tak apalah. Okey, sekarang ni yang ada dalam badan dia. Yang ada dalam badan dia siapa kau lah? Kau rekod je. Ya. Yang lain-lain tadi yang siapa lain-lain tadi? Aku potong juga tangan kau ni nanti kan. Yang lain-lain siapa? Ini mentera apa ni? Ini mentera apa ni? Mentera apa ni? Kau nak tengok tangan kau kudus pula. Nak tengok Allah. Ikat Allah. Khuzuhu fagullu summal jahima fallu summa fi silsilatin fad'una ikat dengan kata-kata daripada penyakit ya Allah. Ikat ya Allah. Lagi kuat ya Allah. Aku minta maaf. Betul. Cakap betul lagi. Betul. Buka bengis Allah. Kau nak cakap betul lagi? Kau belum kenal lagi pedang aku ni. Itu baru rantai-rantai daripada penyakit. Kau nak rasa sekali pikul gunung Uhud nak rasa? Betul. Sekarang cakap baik. Kau rasa ni. Ni aku buka gunung Uhud aku atas kepala dia. Kau rasa nak rasa? Cakap tu kau daripada mana? 1 sampai 5 je, 2, 3. Kau daripada mana? Daripada mana kau? Aku dari bapak dia. Daripada keturunan bapak dia? Ya. Okey. Siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Cakap betul. Aku takut nak bagi tahu. Kau cakap je. Kau takut bagi tahu? Mana kau takut dengan gunung Uhud ni? Bismillahirrahmanirrahim. Pecah kepala ya Allah. Pecah kepala ya Allah. Sakit tak nak. Okey, aku bagi tahu. Bagi tahu. Kau nak suruh aku tukar pula. Jadi gunung ni pula. Semua sekali gunung ni. Kau cakap betul. Sekarang ni siapa? Sekarang ni kau takut dia ke takut aku? Kau takut Allah. Kau tak takut? Takut Allah. Sekarang aku tanya kau. Sekarang ni kau bersama aku sekarang ni. Aku tahu paling tinggi pun dia kekuatan kau sebab kau kan. Tapi aku dengan izin Allah aku boleh sembelih kau. Dengan izin Allah. Okey, sekarang ni cerita tukar dia. Cerita betul. Keturunan kau. Aku tak tahu pun. Aku tak tahu sangat pun. Aku nak tahu je. Daripada mana susu galonnya senang. Okey, daripada mana? Belah keluarga belah ayah dia. Moyang ayah dia pula. Mak ayah dia. Dari mana kau datang? Kau datang daripada mana? Tak payah takut. Aku cakap last ni. Last aku cakap ni. Last aku cakap. Aku buka gunung ni. Okey. Cakap. Daripada ayah dia. Lepas tu ayah ke mak dia? Atuk dia. Ayah. Atuk ayah sama ayah. Ayah. Ya. Daripada mana tu? Ayah dia tu ada atuk dia, ada mak dia. Ada mak dia ke ayah dia? Keturunan mana ni? Dua-dua. Jadi budak ni. Yelah, budak ni keturunan aku apa dah ni? Budak ni keturunan aku apa ni? Cakap betul aku tipu aku angkat ni kau. Keturunan aku apa budak ni? Kau tahu kau yang buat perjanjian dulu. Dulu kau yang buat perjanjian. Aku tahu kau yang buat. Last ni.
Anak dia kau tak kacau dah? Tak. Perjanjian berapa keturunan? 7. Budak ni yang ke-6 ke ke-5? Budak ni ke-6 ke ke-5? Tapi dia sayang budak ni. Aku tak kisah, aku tanya budak ni ke-5 ke 6? Budak ni ke berapa budak ni? Budak ni ke berapa? Satu aku buka ni yang. Okey. Budak ni ke berapa? 7. Betul. Okey, sekarang ni betul kau tak kacau anak dia? Tak. Aku dah janji aku tak nak kacau. Tak kisahlah, itu hak engkau lah. Cuma sekarang ni hak kau dengan aku sekarang ni. Kau dengar baik, ini keturunan yang salah daripada keturunan kau. Aku tanya dia, apa dia nak buat pada kau? Okey ni, kau tahu kan kau panggil apa? Uda kan? Pak Uda kan? Uda, okey. Pak Uda apa nak buat dengan jin keturunan ni? Bunuh. Kau dengar tu. Nanti dia bunuh aku. Sama dah tu, baik kita bunuh hari ni. Nanti lagi. Aku dah janji 7 keturunan dia. Dah habis dah. Waris terakhir. Kau dah sebut salah lah tu. Kau dah sebut salah dah ni. Aku dah janji nak jaga. Tak payah. Hari ni aku putuskan hubungan kau dengan kau. Dengar sini baik. Aku diberi keizinan oleh walinya. Dengar sini baik ya Ma'syarul jin. Wahai jin keturunannya. Dengar sini baik-baik. Dengan izin Allah. Dengan kebesaran keagungan Allah, kudrat iradat Allah, serta dengan rahmat kasih sayang Allah. Ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Jabbar. Dan dengan kemuliaan, keindahan, keagungan baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, Habibullah Syafi'una, dan dengan keberkatan amalan-amalan Tariqah Ahmad Idrisiyah yang aku terima daripada guru-guru musyrik dan wali-wali Allah secara bersanad dengan izin Allah. Ya Ma'syarul jin, dengar sini baik-baik. Aku yang diberi keizinan oleh keturunannya, salah seorang daripada keturunannya yang berhak ke atas keturunannya, yakni bapa saudaranya, dengan izin Allah, hari ini, saat ini, memutuskan segala perjanjian, hubungan, ikatan antara kalian dan keluarganya, khususnya kepada perempuan ini. Ya Ma'syarul jin, dengar sini baik-baik. Jadi hari ini maka terputuslah kalian segala hubungan, dan mulai saat ini juga kalian diharamkan memasuki badannya, darahnya, sendinya, tulangnya, fikirannya, emosinya. Dan juga mulai saat ini juga, andai kata kalian ingkar, kalian degil, nescaya laknatullah wal malaikati war rasul wan nabiyyin wa awliya Allah was salihi wan nasi ajma'in, ke atas kalian semua dengan izin Allah. Ya Ma'syarul jin, kalian faham tidak? Jadi kalian jangan tanya aku ke mana lagi kalian nak pergi. Kalian pergilah ke mana, luas bumi Allah ni luas. Maka hari ni aku dakwah pada kalian. Aku dakwah pada kalian dengan izin Allah. Ballighu auni walau ayah. Katanya Nabi baginda Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, ketua para rasul, dengan izin Allah, aku sampaikan kepada kalian hari ini yang sesungguhnya Islam itu agama yang hanya Islam, agama di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Kalian jiji kafir. Dengar sini baik-baik. Kalian jiji kafir kan? Dulu masa arwah moyang di dulu semayang, kau duduk mana? Kau jaga rumah, jaga tanah dulu Habis tu kau jadi apa, harimau? Bukan. Kau pocong? Habis tu? Hantu raya? Habis tu? Aku langsui. Okey, hari tu aku pernah dengar Pontianak. Langsui aku tak pernah dengar mengilai. Boleh tak tunjukkan sekali mengilai? Dengan izin Allah. Tunjuk sekali. Sama je. Alah, yang ni betul lah. Ni yang live. Mungkin ada orang nak tengok langsung mengilai sikit je. Aku nak bukan nak dengar banyak pun. Okey, dengan izin Allah. Langsung cuba mengilai dengan izin Allah. Aku potong juga engkau. Ni aku cakap baik, aku minta aku macam baik. Aku malu lah. Alah, malu apa, dah kacau rumah tak malu. Tak malu apanya, aku saja aku kat sini. Yang ini keturunan kau, semua keturunan kau. Aku je orang luar kat sini. Tak payah malu lah. Cepat aku nak dengar sekali. Orang luar mungkin nak dengar suara langsung macam mana yang tak pernah dengar. Moga-moga dapat beri manfaat kepada orang lain. Aku sembelih kau. Aku minta baik-baik ni. Okey, aku nak mengilai, aku sampai 3, kau mengilai sikit. Tak payah banyak, aku bukan minta banyak pun, sikit je. Macam mana langsung mengilai dengan izin Allah Kau tak mengilai, aku potong kaki kau ni. 1, 2, 3, mengilai. 1 aku potong. 2. Betul. Janganlah. Okay, aku nak mengilai sekali. Okay, baik. Okey. Kalau tengah malam dekat hutan macam tu lah mengilai Pernah tak aku tunjuk kat diorang ni, kalau keluarga dia? Pernah tak menonjol? Tak pernah nampak? Pernah Siapa yang pernah tengok? Dia pernah tengok. Aku selalu main dengan dia kat dapur. Budak anak
Mana anak adik dia? Budak kecil tu? Ni Adik anak dia. dia. Yang Tapi dia tak dia payah sikit kalau masuk dalam badan dia. Dia nak kau nak ikat dia kan? Dia Ada puteri tu. Ha? Ada puteri. Ada puteri pula. Hmm. Oh, okey. Yang puteri tu bukan keluarga dia punya. Bukan. Yang tu yang lain pula. Puteri tu lagi hebat daripada kau. Puteri tu baik. Yalah. Sebab tu dia baik sikit. Dia lagi cantik dari aku. No, engkau. Alah kau pun. Yelah. Kan, itu kan apa yang Allah aturkan. Itu kan yang Allah lakukan ni. Kau pun kalau jaga betul jangan kau jin kalau betul kau jaga ikut apa yang Allah suruh, ikut syariat Islam, atiullah wa atiur rasul. Nescaya Allah bagi kau cantik berkilat berseri-seri dengan izin Allah. Tu kau tengok depan kau tu jin Islam dengan izin Allah. Inna ma'ahu Allah Akbar. Tengok perempuan jin Islam tu. Cantik tak? Cantiknya. Putih kan? Putih. Berkilat kan? Nampak kan? Cantiknya. Dia cantik. Kan? Nak jadi macam dia tak? Dia tu Islam. Kau kafir. Islam lah. Nak tak nak? Nak. Tak nak Islam. Kenapa? Kau tak nak Islam ni kenapa? Tak percaya ke? Takut Tuhan kau marah ke macam mana? Kenapa tak nak Islam? Kenapa? Kenapa tak nak Islam? Aku dah dilahir dah kafir lah. Oh, kau pernah tak orang tunjuk kau Islam itu kehebatan Islam, cahaya dia terang menderang? Kau tengok tak? Tak pernah? Pernah tak? Pernah tak? Cepatlah. Kau tanya aku cepat. Tu, depan kau tu. Cari Islam inna ma'amu Islam. Tengok terang berderang. Silau mata kau. Tengok silau mata tak? Itu cari Islam. Putih je. Kan? Tenang kan? Tempat aku merah. Kau merah merah panas. Sebab tu kau jadi panas. Tak nak lagi Islam? Fikir cepat. Tapi aku tak ada perasaan. La ikrah fi din, tidak ada perasaan. Cuma aku bagi peluang pada kalian. Dalam tu ada macam-macam. Ada macam-macam. Ada shopping komplek dalam tu, ada semua. Ada semua ada. Aku nak. Nak masuk Islam? Ikhlas ke tidak? Kau jangan tipu aku. Kalau kau tipu aku, baik kau tak payah masuk Islam. Tapi Ni cakap betul ni. Kau jangan tipu aku sebab aku tak ada perasaan. Aku cakap betul. Semalam pun satu jin pun sama aku cakap benda. Aku tak ada perasaan. Yang nak masuk Islam tu kau, itu hidayah daripada Allah. Kalau benarkan dan terbuka itu hati hidayah, bagi tahu aku. Kalau nak menipu aku tak payah sebab aku boleh cari kau. Jangan tipu aku. Tak nak cakap tak nak. Aku tak marah pun. La ikrah fid din. Tidak ada perasaan dalam politik Islam. Aku tak paksa kalian. Cuma aku dakwah pada kalian dulu. Tak nak betul? Tak nak cakap tak nak. Ramai lagi tak nak tu. Abu Jahal tak nak. Fir'aun semua tak nak itu, tak nak semua tak nak Islam. Tak kisah pun. Kau kena ingat Allah jadikan syurga neraka ada sebab dia. Inilah sebabnya. Cuma aku diamanahkan, dipertanggungjawabkan. Sampaikan baliu. Sampaikan. Jadi aku sampaikan hari ini. Moga-moga kalian tu buka pintu hati. Seperti mana Allah buka pintu hati Sayyidina Umar Al-Khattab. tak nak. Tak nak. Jadi ala darah kau ni dengan aku sekarang ni. Orang menzalimi. Okey, posisi sini baik. Okey, ni pertanyaan aku last dengan kau. Sebab kali pertama aku minta maaf kepada waris je. Aku takkan bukan aku tak nak sembelih kau. Aku sembelih juga kalau kau ingkar. Tapi ini kali pertama kau jumpa aku, betul? Dengan aku kau nak perjanjian apa sekarang ni? Kau nak menipu kau tepat pada kau. Kau kena ingat engkau dengan aku ada masa lagi jumpa. Okey, ada apa yang kau nak buat aku ni? Dua benda je aku tak nak kau dia. Kau berada dalam badan dia dan kau berada dalam badan anak-anak dia. Itu aku tak nak. Yang lain pada badan kau nak duduk kat mana pun tulang. Andai kata kau ingkar dua benda ni, aku bagi peluang pada kau, saya aku sembelih ni dengan Allah. Ya Allah, wallahi ya Allah. Kalau ingkar jin ini ingkar ya Allah. Izinkan aku sembelih jin ini ya Allah. Aku telah dakwah jin ini ya Allah. Aku telah sampaikan kebenaran kepadanya ya Allah. Mereka tetap degil ya Allah. Maka ya Allah beri peluang kedua kepada mereka ya Allah. Andai kata mereka degil ya Allah, dengan izinmu ya Allah aku sembelih jin ini ya Allah. Ini kali kedua dah. Aku bagi peluang pada kalian. Aku bagi peluang nak keluar lah. Betul nak keluar ni? Tak nak betul Betul Galah mati dalam mana dia? Tak boleh lagi tu. Ada dua pilihan je. Tak payah keluar tapi mati. Keluar datang balik mati. Itu je pilihan dia. Sekarang ni dengan Allah. Kau nak apa sekarang ni? Cepatlah. Aku tak ada peluang dah ni. Tu je. Macam ni. Apa lah? Tak boleh. Tak boleh dalam tu. Macam ni? Tak boleh lah. Aku ada peluang tu je. Sekali lagi kau geleng, bermaksud kau minta aku sembelih kau. Sekali lagi kau geleng, bermaksud kau minta aku sembelih kau.
Sekali lagi kau geling, aku bangun dengan izin Allah. Okey, aku tanya kau peluang. Apa pilihan kau? Nak keluar ataupun nak duduk dalam badan dia? Geling maksud kau minta aku bangun sebelum kau. Betul aku cakap aku bangun. Kau geling aku bangun. Aku tak nak istilah geling, tak nak. Kau ada dua pilihan je. Keluar baik-baik. Jangan datang balik. Putuskan segala hubungan. Apa aku tahu kau datang balik, tapi tak apalah. Andai kata kau datang balik, maksudnya kau minta aku sebelum kau, biar aku sebelum sekarang. Okey, mana satu pilihan kau? Nak keluar? Kau geling tu? Ni izin Allah ya. Ya Allah, sekali lagi ya Allah, last aku tanya izin ya Allah. Lepas aku berlepas tangan, andai kata engkau ingkar kau degil, saya itu urusan kau dengan Allah. Cuma aku diamanahkan oleh Allah, diamanahkan oleh baginda Nabi. Dengan izin Allah, maka hari ini aku sembelih kalian. Selebihnya itu antara hak kalian dengan Allah. Sebab kalian ingkar, kalian degil ya Allah. Aku telah sampaikan ya Allah. Last aku tanya ini ya Allah. Dengan izin Allah, kalian nak keluar? Betul? Ada berapa dalam badan dia? Betul ya masalah jin? Kalian yang buat perjanjian kan? Kalian yang dulu buat perjanjian dengan moyang ni dulu, betul? Ke ada jin lain? Sekarang ni yang paling besar, yang induk sekarang ni, yang ketua duduk dengan siapa? Betul aku? Ada pada kau ke? Ada pada maknya ke? Ada pada mak saudaranya ke? Ada pada siapa? Pada aku. Ha? Engkau lah paling besar kan? Maknanya kau lah yang paling masa dulu yang buat perjanjian tu kau lah. Betul. Pernah luka tak? Pernah sakit? Sebelum ni dibelai? Oh, tak ada belai dah sekarang ni. Oh, betul ni. Tak nak keluar. Aku minta maaf ya masalah jin. Aku minta izin keluarganya. Hari ni aku terpaksa putuskan kalian dengan Tuhan kalian, dengan segala kenikmatan dunia, dengan izin Allah ya, masalah jin. Benar ini? Benar? Benar tak nak keluar? Betul? Kalian jangan salahkan aku ya. Dengan izin Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kunci segala pergerakan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkat leher ya Allah. Angkat leher ya Allah. Dengan izin Allah, leher angkat ya Allah. Angkat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat leher dengan izin Allah. Ya Allah, angkat dengan izin Allah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min bayni aydihim sadra min khalfihim sadra fa syai'an. Angkat dengan izin Allah. Ya Allah, angkat leher dengan izin Allah. Ya Allah, kunci segala luar ya Allah. Sekali lagi lah soalannya, betul ni? Tak nak keluar? Tak nak. Betul ya, matilah Wallahi, betul? Betul Betul ni? Okay. Aku minta maaf, anda kata aku ada salah dengan kalian, tapi ini janji kalian dengan aku. Aku janji dengan Allah, anda kata kalian ingkar degil, terpaksa aku sembelih kalian. Bukan niat aku sahaja nak sembelih kalian, nak memusnahkan kalian, tidak. Ini disebabkan kalian degil, kalian ingkar, dan aku diamanahkan juga oleh wakil keturunannya. Kalian faham, kalian dengar? Jadi kalian yang salahkan aku Ya mak Sarajin, dengan izin Allah ya Allah, angkat leher, bismillahirrahmanirrahim. Angkat leher dengan izin Allah ya Allah, tegakkan badannya ya Allah. Tegakkan badannya ya Allah, leher angkat Allah dengan izin Allah, angkat Allah. Kunci pada leher Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an wa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuzaquna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalian nampak depan mata kalian, inilah amal-amal yang kalian lakukan, ya Allah. Hancurkan dengan debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Angkat ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah jin. Aku minta maaf dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kat istighfar selawat. Ucap kan.
Allahu akbar. Kat sini kan? Kat sini kan? Sakut kat belakang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidina. Dengan izin Allah, kita keluar melalui mulut dengan izin Allah. Kalau keluar ikut tangan aku, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua sekali dengan izin Allah, ya Allah, Rabbi, ya Sayyidina. Ikut dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semua, buka mulut dengan izin Allah. Innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bismillah. Allahu akbar. Apa? Kakak sifat tu kakak.